Okay, bismillah, kita start kita punya study dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aswazi. So, kita sambung untuk recap hari Jumaat 7 Ogos. Kita tengok indeks dulu. Kita tengok indeks, kita tengok Dow Jones, Nasdaq, lepas tu kita tengok crypto, Bitcoin, Ethereum, dan last sekali kita tengok futures, crude oil dan FCPO. Okay, kita tengok 5 minit dulu. Kita sambung semalam. Okay, ni semalam the continuation sampai kat sini dia masih berlanjutan sampai petang. So kita tengok semalam kita study 1 minute kan. So semalam lepas dia spike breakout tu dia slow rising kat sini. Okay, contoh kalau berlaku pattern ni kat FCPO, kita boleh tanda trailing mungkin kat sini. Bila dia dah strong candle kat sini, kita boleh tarik trailing mungkin kat sini, previous support. Lepas tu kat sini, okay, the volatile, okay, kat sini first sign lah. So very strong volume kat sini pukul 4 pagi. So kita kena aware lah kat sini. So red candle, small candle, high volume, so not very nice. Lepas tu kalau kita mungkin kita careful kat sini. Lepas dia first sign kat sini, lepas tu dia sideways lah pagi tu, volume pun hilang. Kat sini ada last push kan. So lepas dia sideways sampai pukul, okay, kat sini dia sideways je. So kalau first sign ni nak keluar boleh keluar, ataupun nak hold lagi sampai dia break trailing. Kita tengok sampai mana dia. Okay, kat sini pun dia masih jalan. Kat sini pukul 10 pagi, 10.30 pagi, kita boleh naikkan trailing lagi dekat sini. Lepas tu dia jalan lagi. Okay, not very volatile sampai tengah hari tu pun. Okay, kat sini tak dapat baca sangat. Okay, kat sini nampak macam dah break. Kat sini dah buat macam uptrend kat sini. Dia naik, lepas tu dia consolidation, dia naik, nak make a new high kat sini. So kita boleh exit on strong candle kat sini, ataupun break trailing kat sini pun lagi selamat, ataupun nak secure profit kan. Tapi kalau dah dapat sign yang kat sini kan. Kat sini first satu, lepas tu kat sini ada long lower tail 2, lepas tu kat sini pun strong volume juga 3, sampai kat sini dah new trend, kita boleh exit terus. Ataupun lagi jauh, lagi lambat, lagi secure sampai dia break trailing. So dapatlah satu trend complete daripada satu hari lah. Daripada semalam Khamis kat sini sampai dia right trend sampai break trailing kat sini. Lepas tu kita tengok, lepas tu dia berpusing arah, dia buat trend yang baru. Okay, malam ni pun tak ada apa, dia try nak buat trend baru tapi fail kat sini. Dia terus collapse balik dekat sini dan lepas tu dia sideways lah. Okay, tu untuk Dow Jones. Kita tengok lagi Nasdaq. Okay, Nasdaq tengok 5 minit dulu. Semalam dia uptrend kan. Dow Jones dia jatuh. Okay, semalam dia uptrend. Okay, dia sideways dan dekat sini sampai, okay, kat sini test, sini breakout, nice semalam tadi. Kita tengok low time frame. Okay, kat sini dia push kejap je lah, sebab dia strong candle kat sini. So bila kita trade strong candle pun kena hati-hati lah, sebab dia memang push cepat, pull back pun dia terus mati kan. So kena jaga-jaga. So kita kalau very volatile, kita kena trade based on candlestick lah, bukan pull back lepas tu consolidation. Kita tengok kalau dia pull back kat sini dia terus mati kan. So kena jaga-jaga bila breakout very volatile kat sini, dia terus push je. So kena jaga-jaga juga. Okay, untuk Nasdaq kita tengok Hang Seng. Hang Seng macam okay kat sini, lepas dia sideways
dia jatuh semalam. Kat sini dia buat new trend. Okay, kita tanda kat sini, tapi kat sini pun dia berperang kat sini. Selepas tu okay, kat sini slow rising sampai sekarang. Okay, tengok 5 minit. Nampak ada jelas tak? Untuk kita tanda. So dia baru buat new uptrend kat sini. Okay, tak ada. Okay, kalau kita tengok 1 minit macam okay, dia jalan kat sini slow-slow sampai pukul okay, kat sini macam ada consolidation tapi tembus-tembus juga. Tak. Okay, kat sini kalau kita tanda kat sini dia breakout kat sini, dia pull back. So kalau kita letak kat sini pun tak volatile sangat kan. So pukul 7 malam. So kalau kita tanda cut loss kat sini dah hit lah dekat long lower tail ni kan. So itulah pas dia open bukan open selepas dia bagi long lower tail, dia makan cut loss, dia terus fly kan. So ini memang sakit lah, tapi tak apa, kita just follow rule. Kalau masih dalam position pun dia bagi sebatang je, lepas tu dia sideways kat sini. So lebih baik follow plan daripada kat sini pun dah tak tahu kan nak keluar ke tak nak keluar ke nak hold, sebab nak weekend kan. Okay, itu untuk Anseng. Time dia buat kat sini pun tak volatile sangat lah, tapi yang cantiknya sebab dia memang strong uptrend lah kat sini. So ini small consolidation, lepas dia push balik sebatang candle sebelum dia pull back dengan besar. So kita tak nak yang tak sihat trend macam ni lah. So kita nak dia naik slow, dia pull back daripada dia push, lepas tu dia tak tahu nak pergi mana. Okay, tu untuk Anseng. Kita tengok lagi crypto, kita tengok Bitcoin. Tengok 5 minit dulu. Okay, selepas kita tanda resistance malam, dia breakout juga. Tapi kita tengok breakout sini tak menjadi lah, sebab tak ada volume pukul 7 suku. So kalau kita tanda kat sini pun consolidation pun, long consolidation kat sini, dia tak maintain dekat sini kan. So dia cunam dulu kat sini, baru dia nak buat balik. Kalau kita tengok lower time frame pun time breakout ni tak ada volume strong candle. So tak valid untuk kita punya rules lah. Kalau kita cari breakout candle kena high volume. Kat sini pun pukul 7 pun tak ada breakout candle. So sebab tu dia tak push higher. Kat sini pun long upper tail 1 2. Sini pun macam tricky kat sini kan, tiba-tiba je sebatang. Adakah ini buying ataupun selling, kita tak tahu. Breakout pun tak ada volume, so lebih baik kita tak payah entry lah. Tapi kalau nak entry juga kena tahu cut loss kat mana. Contoh kita cut loss strong candle, walaupun kat sini nampak macam fake, kita tak kena tahulah cut loss dekat sini. So kita tarik dekat dekat below resistance line ataupun dekat below strong candle. Lepas tu dia bagi fake move, dia buang balik dan dia jatuh balik dalam resistance line. Okay, Bitcoin kita tengok Ethereum. Okay, untuk Ethereum kita tengok 5 minit dulu. Kita tengok big picture. Okay, pun sama, fake move juga, tapi kat sini macam ada volume. Kita tengok padam dulu. Okay, cuma kat sini strong candle. Tengok lower time frame, tanda kat sini macam okay, cuma volume decrease lah kat sini. So volume macam menurun kat sini, kena hati-hati. Tapi breakout okay, volume high above average. Lepas tu dia pull back dulu, tapi kalau kita letak dekat cut loss dekat below strong candle tak hit, dia jalan sikit, double strong candle followed by long upper tail, kena jaga-jaga kalau dia break. Lepas tu kat sini pun high volume, lepas tu dia rebound
rebound kena jaga-jaga juga, tak berjaya tembus long upper tail kena jaga-jaga, nak exit terus selepas dia rebound dan tak break upper tail pun boleh, ataupun kat sini pun nampak macam ada triple 1 2 3, lepas tu dia break neckline, so kita boleh exit terus. Tapi kalau tunggu break neckline memang hilang profit kalau kita, walaupun dia tak long trend kat sini. Tapi kalau kita dapat define dia punya weak trend kat sini kan. So kat sini ada strong candle, so sini dia try rebound kat sini long upper tail, lepas tu kat sini strong black candle high volume, kita boleh exit terus. So kalau kita exit awal mungkin kita dapat profit kat sini. Kalau kita tunggu break neckline, hilang balik negatif. Okay, kita tengok lagi futures, kita tengok crude oil dulu. Okay, crude oil lepas ada trend semalam, lepas tu dia sideways dekat top. So kita tengok, kita tanda kat sini. Kita tengok 1 minit ada tak dia punya setup sell. Okay. Okay, macam nice kat sini. Breakout pukul 5.30 petang kan. So kat sini macam ada satu, lepas tu dia test kat sini, lepas tu dia breakout kat sini 5.30 petang, kat loss kat sini. Okay, lepas tu dia jalan. Okay, kat sini dia nice, kita boleh naikkan trailing bila ada strong candle. Lepas tu dia jalan lagi. Okay, kat sini kena jaga-jaga strong candle high volume, ada 2 BGN kat sini kan, so kena jaga first sign kat sini. Lepas tu dia rebound kat sini, rebound masih okay kat sini. Okay, kat sini dah strong volume banyak-banyak ni, kena jaga-jaga second sign kat sini. So kena jaga-jaga juga. Kat sini pun dah macam nak buat new trend kat sini, so dia dah macam nak buat uptrend. Okay, lepas tu dia dah break dekat sini. So kalau kita lambat keluar, mungkin kita masih lagi dalam profit kalau kita entry kat sini tadi kan. Kalau kita break trailing kat sini, dapat lah, walaupun tak rugi, tak profit banyak juga. Tapi kalau kita mungkin lepas dia rebound kat sini, dia maintain rebound kan, so kita boleh jaga-jaga juga. Bila dia break structure kat sini, kita boleh exit. So kalau lebih awal kita dapat secure awal lah, so dapat kat sini 36 tick daripada kita tunggu trailing 9 tick. Tapi kalau kita terus keluar dekat first breakout kat sini kan, lepas dia ada 2 strong volume kat sini, strong candle juga, kita boleh keluar kat sini 54 tick, ataupun dekat second dia nak buat new high kat sini 36, so lebih kurang lah. So around here kita punya exit. Tapi jangan terlambat sangat. Kalau terlambat, kalau masih menunggu kan, dia nak turun lagi, tengok apa kesudahan dia, masih sideways, dan lepas tu dia pusing terus masuk balik dalam resistance kita. Okay, kita tengok last FCPO. Okay, FCPO kita tengok 5 minit dulu. Okay, lepas dia macam ada swing high kat sini, kita tengok. Okay, kat sini dia macam downtrend, nice. Okay, kat sini pun macam ada resistance, kita boleh tanda. Lepas tu dia test kat sini tapi tak menjadi juga, sebab mungkin nak closing dah hari Jumaat, so dia tak menjadi lah. Kita tengok 3 minit. Okay, 3 minit kat sini dia breakout, so nice. Mungkin kat loss kita boleh letak dekat sini, so very tight kat sini, sebab market pun tak volatile sangat kan. Ataupun mungkin kalau nak jauh kat sini, tapi setup ni tak menjadi, so mungkin sebab kita tengok balik kat sini downtrend, so okay je.
volume pun ada dekat sini, so kita boleh tanda resistance kat sini. Test low volume, okey. Breakout valid, high volume tapi tak menjadi, kita exit terus. So kalau kita follow plan kat sini, mungkin kita letak stop loss kat sini dalam berapa, 14 tick. So tu je untuk study kita hari Jumaat. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Kita tutup dengan surah Al-As dan tasbih farad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, wallahu a'lam. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.